Satu power adapter ni je yang aku bawa untuk kami punya travel. So kalau tengok dia punya size kan, memang compact lah. Besar tapak tangan aku ni je. So memang sangat-sangat jimat ruang tau. Okey, dia main dengan dua 3-pin socket plug AC current kat sini dan maximum output dia 3250. Okey, so setakat nak pakai iron, water heater, tak ada masalah. Okey, dan yang best dia ada dua port USB-A dan dua port untuk USB-C tau. Okey, dan untuk port Type-C dia punya maximum output dia 65 watt. So dah tak perlu nak bawa kepala charger yang super fast charging hampa tu dah. Sebab kat sini kalau nak charge laptop pun boleh. Okey, so kat sini kita boleh charge 4 device kontak. Okey, dan dua untuk 3-pin plug ni lagi. So kalau kita dekat hotel, satu plug point ni je, semua device kita boleh duduk setempat. So tak payahlah satu device dekat lain kan. So memang function lah. Okey, dah kau tengok dia punya 3-pin plug dengan kabel ni kan, memang kualiti lah. Okey, dari segi keselamatan tak perlu risau sebab power adapter daripada Orico ni didatangkan dengan 5 safety. So termasuklah litar pintas, overcurrent, overcharge untuk phone kita ni. So memang berbaloi lah. Okey, dia memang didatangkan dengan tali strap getah ni. Okey, so kalau lepas kita guna, kita gulung. So memang nampak kemas lah. Okey, panjang kabel ni 1.2 meter. So kalau nak guna dalam hotel tu bagi aku cukup panjang lah. So guys, power adapter ni memang aku recommend sangat. Lagi-lagi hampa yang memang selalu travel tu, so memang sangat-sangat membantu lah. Okey, dan yang best dia ada 4 warna pastel yang cun-cun tau. Dan stok dia pun agak terhad. So boleh check harga dengan warna dekat link.